Aku jenis yang susah nampak, so aku mostly dengar lah ni. So kisah ni waktu dekat asrama dulu, Kita tu, the whole rumah tu aku rasa macam bergegar. waktu maghrib, patient tu dekat SMK. Time tu memang form 5 saja kat asrama. And then aku dengar macam ada orang berjalan nak tandas, nak masuk tandas. Dalam ramai-ramai orang ke apa ke, kenapa aku? So aku dengar macam ada orang berjalan. Pintu dia ibarat macam gempa bumi tau. Lepas tu sekali member aku ni tegur. Aku tengok lah pintu tandas tu. Aku ada dengar macam bunyi benda terhempas. Sekali tahun tu memang kosong, tak ada orang langsung. Pintu tandas tu tiba terbuka. Time tu kau tengah facing mana? Facing ke sana lah ha. Oh, Bunyi orang main piano. Aku pun tengok Dia- lah siapa tengah main ni malam-malam ni kan. Dia main macam mana? Macam main dia main juga ting 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 macam Lagu macam lagu lah. Oh ya. Yeah. Macam lagu. Okay guys, so sekarang ni kita ada kembar, adik aku yang kembar kat sini. Yeah. What up guys? Yeah. So dorang actually aku tak pernah dengar lagi cerita daripada side dorang sebenarnya. Aku tak pernah dengar lagi cerita hantu daripada side dorang ataupun cerita seram daripada side dorang sebab dorang ni lagi lah. Dorang starting sekolah menengah pun dah start dengan asrama. Sebab macam aku tak ada asrama sangat pun. Macam dorang lah, antara adik-adik kita orang yang hadap asrama daripada ni, and then sekarang UiTM lagi semua study. So dorang lagi hadap banyak dekat hostel asrama. So dorang tak tahulah cerita daripada side dorang ni, aku tak pernah dengar lagi. So mana tahu kat sini ada cerita-cerita dia ke apa, tak kisah kat rumah ke apa. So siapa yang mula dulu ni? Aku. Okay, Razik. Okay, so kita mulakan daripada Razik dulu. Okay, sila cerita seram. Okay, aku jenis yang susah nampak, so aku mostly dengar lah ni. Oh, kau dengar? Dengar something macam tu je. So kisah ni waktu dekat asrama dulu. Kat asrama? Time sekolah menengah. Sekolah menengah? Ya, sekolah Okay. menengah. And Mana time tu? tu Boleh tak cerita kat mana location tu? location tu dekat SMK Dato' Harun Tanjung Karang. Selangor. Dato' Harun. Ya. Dah ada Harun siap. Dato' Harun siapa? Budak-budak bola Dato' Once Harun. Harunian always Harunian, okay? Yeah. Okay, so apa yang kau kena dekat asrama Dato' Harun? Okay, so time tu nak dikatakan time tu memang form 5 saja kat asrama. Okay. So dekat blok kita orang tu memang sunyi gila lah. Kita orang ada 3 aras. Bawah sekali tu macam bilik prep semua tu, surau apa. And then arah atas tu junior selalu duduk bawah tu, dorm bawah tu. Tapi diorang semua time tu tak ada kat asrama kan. So kosong Sunyi lah. Tu memang sunyi lah time tu. So kita orang ni form 5 ni memang duduk dorm atas aras sekali tu. So memang 2 dorm lah yang kita orang guna. Okay. Pecah 2 lah. So yang dorm ujung sini kosong, dorm ujung sini kosong. Yang arah bawah semua kosong. Okay, so time ni waktu maghrib, aku dengan kawan aku seorang ni, kita orang pergi mandi time tu. Mandi basuh baju apa semua kan. Okay. Lepas tu time tu aku tengah bilas-bilas baju macam tu dengan kawan aku. And then aku dengar macam ada orang pakai slipper tandas. Okay. Macam ni, dia berjalan nak masuk ke tandas tu lah. Okay, okay. Faham tak? Korang dah tandas? Kita orang aku dah Dekat tandas dalam- tengah bilas-bilas baju apa. And then aku dengar macam ada orang berjalan nak ke Sekejap. tandas, nak masuk ke tandas tu. Sebab ni masa kau bilas baju tu kau dekat dalam bilik air yang Dia dekat shower. dekat shower lah. Kita orang okay. dia tandas dengan shower ni bergabung. Okay. Ni belah sini tandas. Okay, so belah sini tandas. Ni pintu kan, pintu. Lepas tu belok kanan ni, sini shower. Okay. So aku yang kat belah sini. Okay. So aku dengar macam ada orang berjalan dari luar nak masuk ke dalam tandas tu. Time tu kau seorang dengan member kau? Dengan member aku lah. Okay. Tapi tu aku ingat aku seorang je dengar. Lepas tu aku pun biar lah kan. Lepas tu sekali member aku ni tegur. Dia tanya, siapa tu Jik? Biasa lah sebab time tu
Tak ramai kan. Tak ramai. Memang kita orang pun budak form 5 ni memang selalu mandi kat situ. Tak ada pun yang mandi kat tanda atas tu. Lepas tu daripada tanya tu aku tengok lah pintu tandas tu. Pintu nak masuk kan. Tak ada pun terbuka ke apa kan. Lepas tu aku pergi lah tengok tandas. Satu-satu tandas tu ada orang ke tak kan. Sekali tahun tu memang kosong. Ada orang kosong. Lepas tu aku pun Syadu. Lepas tu aku cakap kat kawan aku wish mana ada orang tu. Lepas tu kita orang pun memang gelabah gila tu. Lepas dah apa ni, dah pera-pera baju pun terus gerak lah naik atas. Tak fikir apa kan tu. Mana kau sambung lagi lah? Tak ada lah, kita orang rushing lah tu. Ya tapi sambung Still lah. lah. Kalau aku Nak tak nak kena habiskan kan. Kalau tak macam mana tu. Kalau aku pergi balik dulu kat masuk balik asrama balik, ajak ramai-ramai teman-temannya sekejap. At least 10 orang. Ya tu. Weh, tak boleh weh. Aku sebab aku tak ada experience asrama-asrama ni, so aku tak dapat apa experience. Tapi member aku ramai kat cerita pasal asrama. So dah orang cerita one off dengar bunyi sleeper ke ataupun dengar orang tengah mandi ke, bunyi orang tengah cebok air nak mandi ke apa benda kan. And then apa lagi? Orang kejut bangun Kejut tandas yes, kan. kejut bangun pergi teman pergi tandas. Sekali pergi tandas tengok member tu ada kat tidur. Itu memang banyak Itu memang sumpah standard saya tak asrama bila. punya pengalaman lah kena. So kau kena yang tu lah. Itu lah. Itu je yang ada kat asrama yang tu kau kena. Ke ada lagi? Sofa tu je lah. Sofa tu je lah kat asrama tu. Oh, mana Dia seram sebab ni sebab kita orang kat asrama tu memang dah form 5 Kita orang pun batch kita orang tak ramai pun form 5. ya. Dalam 13 orang macam tu. Dia ada Jadi- 8 dom. Okey. Tapi yang untuk time tu 2 dom je buka. Dua dom je maksudnya yang kita orang tunggu. duduk Memang atas sunyi lah weh. aras 3 tu. Bawah dom tu tengah je tu yang ada penghuni. Kiri kanan kosong, bawah bawah 4 kosong. kosong. Tu lah sebab Aku seram sikit lah. Ya, aku dengar pun seram sebenarnya sebab aku tak dapat nak bayangkan sebab aku tak ada kat situ tau. Aku tak dapat vibe asrama tu macam mana, environment dia tentu. Tapi aku boleh cakap memang kalau ada 8 total, so 2 je yang buka, boleh faham lah kenapa kan. Memang sunyi habis punya. Ya, kita orang kalau macam malam-malam dulu nak cuci muka pun memang kena berteman lah. Kalau seorang memang tak berani. Kalau seorang-seorang memang aku cakap urat putus, kau punya urat takut dah putus lah. Berdua tu pun kita orang takut kat tu. Okay, Paling macam- 3-4 orang lah. So means itu je yang kena sekali lah. Saya tu kena dekat asrama Dato' Arun. Tu je lah yang aku guna pun. Satu je. Maknanya Dato' Arun ni tak adalah Bantu, asrama. tapi Oh ya. dia ikut orang juga lah. Oh ya. Ramai je Kau dengar lah cerita tak? Dia orang. Kau ada tak? Saya kau? Kat asrama? Tak pernah kena. Tak pernah kena? Ui, nak mana lagi tak pernah kena terus. Kau alim sangat kan ni. Kau alim sangat. Tu lah, hantu pun takut ni bagus ni. Okay, untuk kau pula Cik. Okay, so kau ada cerita seram tak? Ada sikit tapi tak seram mana lah. Tak seram mana, okay. So guys, basically saya sebenarnya duduk college. So time dorang pergi Vietnam, time korang Vietnam lah. Oh. So time dorang pergi Vietnam tu saya dekat rumah sebab time tu cuti mid sem. So saya duduk lah bilik si Rizwan ni. Dia tak ada kat situ, saya tidur bilik dia. So dalam pukul 2, 3 macam tu kot. Saya tengah main post, scroll TikTok apa yang tu. Lepas tu dekat bilik dia tu ada patung Funko Pop tau. Dia yang apa? Dekat atas komputer dia tu kan. Okay. Ada patung Funko Pop tu. Tengah baring-baring tengok ada benda jatuh. Saya pun pelik lah sebab time tu saya tak tahu lagi ada patung kat situ. So bila dah apa, lama-lama yang tu saya pandang balik kan, diam kan. Lepas tu sekali ada benda apa yang tempat letak tu apa nama? Tag board tu kan. Tag board tu sekali jatuh. Aku dah macam wish, apa hal ni? Tak ada angin, tak ada ribut, tiba jatuh kan. Dah Tapi- seram lah. Tapi time tu ke sebab stiker dia longgar ke sebab Tu tak sure lah.
Tapi yang first memang patung tu jatuh dulu. So maksudnya memang ada benda dia boleh shake kira logik kan. Ah. Takkanlah tiba-tiba like patung dia jatuh dulu, apa patung jatuh dulu tu, yang tu jatuh dulu pula nampak macam apa logik lah kalau stiker dia longgar. Tapi ni jatuh satu dulu. Patung Funko Pop tu jatuh dulu. Tu yang Oh, so tape kuat kan kau pakai? Memang tak tercabut pun, dah pasang benda tu lama dah. Ya. tu pelik dia tu. Kalau jatuh serentak semua boleh dikatakan memang Logik tape lah. tu lah. Tapi ni patung tu jatuh dulu. So Patung pula tu Aku rasa benda tu pun suka, benda patung. Okay, lepas tu ada lagi tak cerita? tak ada tu. Kau tak ada cerita dah? Saya memang susah kena lah guys. Memang kau ke tak ada kak? Member Tak ingat? Tak ingat cerita doang. Ya. Okay, kau ada? Ada lagi 2. Okay. Ada lagi 2? Wow. Tak Okay, so next story saya ni, ketika saya tengah baring-baring main handphone. Time ni kat rumah, dalam bilik lah. Rumah ha. Tengah baring-baring kan. Ni baru ke apa? Baru lagi, bulan lepas tu. Baru lagi? Lepas tu time tengah baring tu, time tu dalam pukul 2-3 pagi kat kot. Tidur lambat biasa. Lepas tu macam, okay, kalau kau nak tahu pintu bilik kita orang, pintu bilik air, dia memang tak boleh, dia kena buka dari dalam bilik. Tak boleh buka apa ni, macam tak boleh tolak daripada tandas lah. Ya, sekarang pintu Kena tarik. dari tandas ni macam mana? Dia just tolak je. Dia tolak buka. Tolak buka ni, Tapi tolak tak boleh, tapi tak boleh buka daripada dalam Tak tandas. boleh buka macam ni. Boleh tarik lah, tak boleh tolak. Sebab dia ada border kan. Ada border. Okay. So kalau tolak dari dalam tandas tu, dia sangkut lah. Okay. Kena buka dari dalam bilik kak. Okay. And then? So time aku tengah baring tu, pintu tandas tu tiba terbuka. Dia buka dalam keadaan laju ke macam ni? Slow ke? Slow sikit-sikit je. Tak ada macam tu. Dia buka Hmm. itu. Oh. Sebab bunyi dia memang tak kuat pun. Memang kalau tolak pun memang macam tu bunyi dia. Time tu kau tengah facing mana? Memang Facing ke nampak sana lah. sedap. Aku tengah baring macam ni. Okay lah. Itu Okay, pintu tandas kan. tanda, okay. Tengah baring, hop, tiba terbuka. Aku pun mata aku automatic Tak, ke sana. gerak sebab Ada ada kat sana, pergerakan kan, okay. So aku time tu aku macam fobia gila lah. Aku takut macam ada yang minta ke. Besang tiba. Nampak dia kan. Sumpah aku tak boleh. Tiba-tiba dia pergi atas tompang sat ya. Besang siau. Tanpa berfikir panjang, aku memberanikan diri aku untuk tutup balik lah pintu. Betul? Ada buka lagi? Tak ada. Tak Aku ada. gila kau nak mana sana. Aku terus tukar side lah. Tak, maksud aku kau kau tutup pintu kan. Okay, lepas tu buka lagi tak? Tak. Tak. Alhamdulillah tak lah. Aku terus tidur lah tu. Sebab takut benda-benda pelik lah jadi kan. Faham. Tu So lah. lepas tu tak ada apa lah. Memang tidur nyenyak lah. Nyak Alhamdulillah nyak. Okay, next. Okay, next. Time ni aku tak ingat dah umur berapa. Kena dekat Rumah Merah guys. Tu aku cakap Kat dah. kampung kita orang. Aku cakap dah. Setiap kita orang mesti akan ada kenanya. Tapi kau tak pernah kena. Rumah Merah tak pernah kena langsung kan? Mesti akan ada punya yang merasai ataupun kan dekat Rumah Merah ni. Cuma sama ada biasa ataupun luar biasa. Antara dua tu je. Okay, macam mana? Aku tak ingat dua time ni sekolah rendah macam aku. Aku ikut Mama Intan dengan Ayah Iwan apa, tidur Rumah Merah. Tanya dia orang duduk situ lagi kan. So biasa budak dulu kalau cuti apa ikut cousin tidur rumah apa kan. Okay, time tu pagi kat aku. Time tu tengah tidur, macam tidur kat ruang tamu. Kat yang dulu ada macam TV tu kan. TV, tu meja makan. Lepas tu ada piano lah masa tu. Meja piano. Okay, aku time tu tengah tidur, and then aku macam tersedar macam ada bunyi orang main piano. Damn. And then aku pun tengok intai lah siapa tengah main ni malam-malam ni kan. Dia main macam mana? Macam main slow Ting, ting, ting. ting. Dia main laju lah. Dia main laju ke ting
ting ting ke macam mana? Lagu macam lagu lah. Oh ya. Main macam lagu. Ting 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 macam do re mi ma. Oh, lebih kurang itu kurang lah. Tapi dia tekan satu-satu lah. Ting 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 macam tu. So time tu memang tak boleh nampak piano kan? Time tu Tak kan? boleh sebab ada dinding kan. Okay. Aku tidur kat sofa belah sini. Oh Lepas tu okay, nak okay, ke okay. sini So kau sikit. dengar lah bunyi tu. So Dan time tu siapa je dengan kau kat depan tu? tak ada aku Ifan, Din apa semua Oh, ya? kat depan lah. Kau tak dengar? Tak, orang tengah tidur nyenyak tu tu. Oh ya. Kau seorang je lah dengar. Seorang. Sang. Sebab rumah tu memang lepas cousin kita orang duduk, diorang bawa piano. Sebab diorang ni, cousin kita orang ni dia jenis yang boleh kurang musician pun boleh lah. Sebab diorang boleh main piano, diorang boleh main gitar, diorang boleh main so dia lebih kurang musician juga at the same time. So diorang ada piano. Dan piano diorang bukan piano-piano yang kecil-kecil apa, jenis yang standard grand piano yang Besarnya. besar punya kan, yang bunyi bergema habis ting jenis macam tu. So masa diorang ada tu awal-awal macam excited lah kita nampak piano, tapi bila fikir balik malam piano memang jijik lah. So time tu kau dengar lama tak main? Ke dia sekejap ke? Sekejap je. Betul kau pergi tengok tak? Aku intai lah siapa tengah Kau, main kau kan. tengok ke? Dari sofa tu aku tengok lah macam tu kan. Wah, Siapa tengah keren. main. Oi, Keren. tak ada orang. Aku pun baring terus tarik selimut terus tidur. Gila tu. So itulah dia. Itulah cerita aku. Banyak sebenarnya kalau nak cerita, nak comparekan daripada segi cousin-cousin kita orang ni semua bila kumpul balik semua kan, ada cerita-cerita baru. Paling latest pun ada kat cerita-cerita baru. And tapi memang aku rasa benda tu memang ada je kat situ. Cuma dia tak adalah so far tak ada yang jenis macam apa cakar ke ataupun yang sentuh sampai menyakitkan lah, tak ada lah. Ataupun nak cuba membunuh ke, tak ada. So far dia just macam setakat dengar bunyi, lepas tu suara ataupun menonjolkan diri dia, macam tu je lah. Banyak ya, parents aku pun banyak kat kena. Cousin kita orang, makcik-makcik kita orang pun ada yang kena kan. So itulah dia cerita daripada Razik dengan Razin. Razin walaupun Razin tak banyak cerita, tapi at least ada satu cerita lah. Ada lah. Funko Pop tu lah. Weh, gila tu. Maknanya hantu tu dia jenis hantu-hantu macam remaja sikit. Dia jenis yang macam, weh ni bukan beli kat tu kan. Pap dia usik jatuh. Dia macam marah lah, kenapa dia tak dapat. Kenapa fans bagi kat dia orang, dia tak dapat. Faham tak? Okay, so tu je. So, okay, thank you Razin. Thank you Razik. Baik. So kita akan move ke yang terakhir, iaitu Rizwan Wafa. Let's go. Okay guys, so kita ada kat sini, kita ada duo Fukok aku. Kita bagi Fukok. Hai guys, Assalamualaikum. So aku pun a bit last minute kat, tiba aku terdetik rasa macam nak buat podcast seram kan. Sebab aku tahu lah, lately ni tiba-tiba aku suka dengar podcast seram lah dekat YT kan. Aku rasa macam interesting gila dengar podcast seram. So aku macam, dia start aku perasan dekat thread. Dekat thread pasal Pak Munawir. Aku rasa kau pun tahu. Aku rasa semua orang tahu ke pasal Pak Munawir. So aku interesting nak dengar benda tu. So aku start dengar, tapi aku tak dengar malam lah. Aku dengar siang sebab aku ada buka Member lah duduk seorang. aku pula duduk seorang. Time tu aku buka aku saja nak sambil-sambil makan, orang kata kan. Sambil-sambil makan. Time tu dah pukul 11 lebih. Sambil makan ni kuda-kuda edit video sikit. Waktu tu saja nak dengar-dengar bagi tak kosong lah, rasa macam tak sunyi. Okay. Lepas tu aku pasang, tengah-tengah sampai dekat introduction baru, tiba-tiba dia cakap, okay, untuk audience kat luar sana tu semua yang tengah tengok ni, Pak Munawir just nak cakap pergi jap, boleh untuk peninding korang pergilah ambil wuduk ya apa semua. Aku terus off. Aku off. Aku bukan tak nak ambil wuduk, tapi kalau dah dia suruh ambil wuduk tu, means like kau faham kan cerita dia macam ni kan. Getting serious lah. Aku terus okay. Nah. Apa aku tengok siang lah siang. And so starting tu aku start minat tengok macam podcast seram ni. Aku teringat podcast seram aku dulu cerita dengan Azrul. So sekarang aku nak macam nak try. Bring back nak try. memories lah. Nak try. So aku ada tempat yang cozy untuk nak borak semua. So why not aku nak try buat podcast seram.
Okay. Ingat yeah. setup ni okay apa? Dia macam chill kan. Dia macam like tengah sembang kan. Okay. So Okay. kau nak mula ke yang mana dulu? Aku tak tahu lah nak start dari mana, tapi aku rasa aku start kena banyak ah. Dia bukan daripada kecil. Dia start daripada PKP aku rasa. PKP kot. PKP? Sebab waktu PKP tu aku kerja. Aku kerja warehouse Okay. JNT macam tu. Okay. So at that time kira macam aku selalu balik lambat. Before that tak ada pun balik lambat. So waktu PKP tu starting point aku start balik lambat sebab aku kerja warehouse. Masuk pukul 8 malam, balik around 5 pagi macam tu. Subuh baru balik. So at that time macam banyak kali lah balik lambat. So waktu PKP tu kita orang stand up PKP kan, semua orang macam gotong royong rumah semua kan. Kau pun ada kan waktu kat PKP kan, kau tak pindah lagi. So at that time bilik yang aku duduk sekarang tu bilik Rif. So before Rif keluar dari rumah tu bilik dia lah. Betul. So aku berkongsi bilik dengan dia. So waktu tu macam a bit sempit lah bilik tu kan. So decided untuk aku pindah bilik bawah. So bilik yang asalnya bilik store rumah kita orang tu, kita tukarkan jadi bilik aku lah. Kan. So waktu tu pun aku bekerja. So adalah sedikit duit kan untuk aku beli something untuk bilik aku kan. So and then after dah buat bilik tu, aku start tidur bilik tu. First month macam tu tak ada masalah pun, aku rasa okay je. And then adalah dah lepas sebulan tu lah aku duduk tidur bilik tu. Bilik tu sekarang jadi bilik Maya lah. So apa yang dia cerita tadi tu aku pernah kena lah kat bilik tu kan. So bilik tu aku balik kerja JNT juga dalam pukul 5 pagi, 4 pagi tu. So masuk-masuk je bilik, aku barai lah kan, penat kan, baru balik kerja semua. So nak tidur lah terus. Tapi kerja JNT barai tu, kalau korang pernah kerja warehouse korang tahu kan macam mana yang barai dia kan. So kadang-kadang ada satu hari yang memang penat gila tau. Sampai macam kau rasa macam malas nak mandi apa semua, terus baring terus tidur tau. So memang time tu lah, time balik memang barai tu. Aku duduk sampai rumah, aku masuk bilik, terus landing lah, turun landing memang tak fikir apa lah. Lepas tu waktu dah nak lena tu, aku dengar bunyi perempuan menangis dekat okay, before bilik Maya ni kan kita dah extend ke belakang kan. Before that still ada ruang lagi belakang tu. Betul. Kan? So ruang belakang tu bapak aku ada letak macam something yang dia nak kayu lah. macam tu lah. So dekat situ lah, beside tingkap tu, aku dengar bunyi perempuan menangis. Dia macam yang tersedak-sedak punya nangis aku tahu tak? Okay, aku nak tahu, kau dengar tu dia nangis tu yang betul sebelah dinding tu ke? Memang aku dengar dia dekat belakang, belakang tingkap tu. Belakang tingkap tu. Oi. Sebab katil aku, dia bukan macam positioning katil Maya sekarang. Katil Maya sekarang betul-betul beside the tingkap. Before ni, aku punya katil memang masuk je pintu bilik store tu, katil aku depan tu. So dekat tingkap tu aku buat aku punya PC setup. Kalau korang boleh tengok kat TikTok aku, one of the earliest video lah. That's how aku punya layout bilik lah waktu tu. So aku memang dengar betul-betul dekat di sebalik tingkap tu. So time tu keadaan kau dekat katil? Aku dah ni lah, dah gone lah kat katil kan. Tapi dengar benda tu. So macam first night yang aku kena tu, aku macam buat bodoh je lah, aku penat kan. Tapi aku dengar benda tu, aku penat, aku tidur je lah. Tapi first night means like ada lagi? Ada lagi. Okay, that time aku buat bodoh je sebab penat kan, memang barai. So aku tidur macam biasa semua. Lepas tu next day tu pun aku kena lagi macam tu. So aku balik kerja je dengar, masuk bilik je dengar. So aku macam jadi annoying lah benda tu kan. Macam apa salah kan benda ni, dia kenapa kan. Aku tak tahu, ada mungkin sebelum tu dia duduk bilik store tu ke, tiba-tiba kau duduk pula. Aku pula tidur situ, dia pun macam mana ni, kau tidur dia siap. aku pula tidur mana kan, tak tahu lah benda tu kan. So ada this one day aku call member aku, best friend aku. Kan?
Aku call dia, aku cakap aku FaceTime dia, aku cakap Man, okay jap, kau diam jap. Aku nak tanya, kau dengar ke tak dengar? Ada satu malam tu lah, aku decide untuk call dia. Lepas tu dia terus macam menggelabah. Dia macam Dengar. dia tak apa benda ni, aku macam main macam tu lah. Dia punya reaction lah, aku tak berapa ingat kat reaction dia macam mana. Tapi aku ingat dia macam aku tanya dia lah macam, kau dengar ke tak? Lepas tu dia kata, ya kau pergi lah tidur atas ke, tidur dengan kembar ke apa ke. Dia cakap yang tu lah. Lepas tu aku macam aduh. Maksudnya aku just nak kepastian je yang aku ni tak gila ke mental ke sebab penat ke apa kan. Tapi dia dengar benda tu. So aku macam legit lah, maksudnya bukan ni lah. Bukan kau seorang kan. So starting daripada situ banyak lah benda jadi waktu aku duduk bilik bawah tu. Sebab time PKP lah, of course lah, korang semua pun main Discord apa semua kan, zaman semua mobile kan. So kadang-kadang macam ada dalam party Discord dengan member member semua, diorang dengar ada bunyi apa, bunyi loceng lah. Ada sekali tu aku tengok ni movie dengan member aku. Oh yelah, zaman cerita tu. hantu. Yes, betul. Zaman Cerita tu. hantu. So saya tak bising aku kat situ kan. So diorang dengar ada bunyi loceng daripada mic aku. Sebab Discord kan kalau mic kau tengah bercakap bunyi kan keluar, dia ada lampu-lampu tu kan. Diorang kata memang bunyi tu daripada bunyi aku. Lepas tu ada bunyi orang gelak-gelak daripada mic aku. Aku macam salah, aku tak buat apa-apa. Bila aku buka headphone tak ada pun dengar apa-apa. So bilik bawah tu aku tak tahu lah. Waktu tu memang banyak benda jadi lah kan. Kadang-kadang ada je macam malam-malam memang. Sebab kalau malam-malam at that time tak silap aku tak ada siapa kat bawah. Memang semua kat atas je. Aku seorang je kat bawah. Jadi kadang-kadang pintu bilik aku tu macam ada orang macam marah aku tak, ada macam tumbuk macam pas pam macam tu. Kadang-kadang Kau kat dalam bilik? time aku dalam bilik. So bila aku buka pintu memang tak ada orang lah. Kadang-kadang kabinet dapur rumah kita tu macam dia hempas macam tu. So boleh dengar mangkuk-mangkuk tu semua macam bergegar macam tu kan. Macam tu lah. Itu time aku duduk bilik bawah lah. And then aku rasa lah era PKPB ni lah yang macam start aku macam kerap kena benda-benda macam tu lah. Aku pun rasa macam annoying kat sebenarnya. Daripada ni tak ada pun. Before that Means tak kau ada start aku rasa. Kau start kena 20 macam tu lah. Habis sekolah aku pun tak tahu apa benda ke aku ada Aku terbuat- tak tahu pun nak cakap macam mana. terbuat tahi Aku kat tak tahu rumah dia benda ke knowledge macam ni, aku tak tahu sangat kan. Tapi so kau kena yang tu lah. Ada lagi? Ada waktu PKPB. Waktu PKPB tu member aku ni ada buat bisnes air. Okay. Dia jual air buah. So at that time aku nak pergi ambil dia dekat rumah dia. Naik Alza yang dan pakai sekarang. Nak pergi ambil air kat rumah dia. Nak ambil air pula. Nak ambil dia lah dekat rumah dia. So location yang kita orang nak prep barang air tu dekat rumah baru dia. So parent dia tak duduk situ lagi. So aku ambil dia kat rumah lama dia, pergi rumah baru dia. Okay. So waktu aku on the way pergi rumah dia tu, aku kena ada dalam, daripada rumah kita ada dalam satu sempang kot nak masuk ke rumah dia tu. Okay. Sempang, alamak, nak beritahu location, beritahu lah. Ikut lah. Kau nak bagi tahu area tu pun boleh. Area tu Rumah member aku ni kat SU1, Sarjana Utama 1. So the road yang aku ikut before aku nak sampai ke sempang rumah dia tu adalah road DIY sekarang, Sarjana Utama. Road DIY sekarang. And then aku masuk sempang yang kalau orang SU tahu lah, sempang Cik G. So kalau daripada jalan straight DIY tu masuk sempang Cik G. Okay, so waktu aku masuk sempang Cik G tu, dekat corner tu, kat selekor tu ada this macam TNB punya box tau. Okay, betul. So TNB box ni waktu aku lalu tu situ gelap tau. Lampu aku tak tahu lampu malap ke tak ada lampu ke. So cahaya lampu kereta tu je lah yang ada. At that time tu dalam lambat agak aku rasa pukul 1, 2 macam tu kita orang pergi buat air tu kan. So waktu cahaya lampu kereta tu lalu kat TNB punya box tu, Okay. aku nampak macam ada seorang nenek macam tu lah, dia berdiri tepi TNB box tu.
Dia macam duduk dekat situ lah. Macam dia berdiri lah tapi macam kat situ dia tegak, dia tu keras kan. So aku pun waktu tu macam tak pasti lah benda tu apa kan. Sebab dia apa? Sekali imbas. Sekali imbas macam tu je. Tapi aku macam pelik macam benda apa kan tu kan. So aku macam tengok lah balik dekat side mirror kereta kan bila dah tegak tu. Macam still aku boleh nampak lagi macam dia duduk side ni tau, side belah tepi jalan ni. So maksudnya bila aku dah jalan depan tu, TNB box tu macam dah block dia sikit. Oh, okay, faham. So aku, benda tu tak visible sangat lah. Tapi aku still boleh nampak macam dia punya structure. Half lah. Structure dia belah depan tu dekat tepi TNB tu. So aku pun dah settle tu, aku ambil member aku. Lepas tu aku cakap dengan dia, aku cerita dengan dia, member aku ni macam dia takut sikit lah kan. Takut sikit. Lepas tu aku ambil ni. Aku ambil dia, aku cerita kat dia, dia kata nanti cerita kat sana sebab member aku ramai dekat rumah baru dia tu. So dah sampai sana aku pun cerita lah kat diorang semua bagai. Dah, lepas tu tak ada apa lah kan. Buat air balik. Balik aku hantar dia. Okay. Waktu aku hantar dia tu, tak ada apa pun, aku dah settle hantar dia. Aku sorang-sorang lepas hantar dia tu yang jadi balik. Dia rumah dia akan lalu ni tau, Surah Hidayah. Okay. Surah Hidayah tu, lepas bumper Surah Hidayah daripada Jalan Lili tu, betul-betul lepas bumper, betul-betul aku buka sebelah Surah Hidayah tu punya pintu belakang. Okay. Aku dengar bunyi something mengunyah benda mentah dekat tengah-tengah Alza kat seat belakang. Oh shit man. Dia macam, aku tak tahu lah, tapi dia macam, kau tahu tak macam benda yang memang basah-basah mentah tu kan, yang jenis macam bila kau macam makan macam tu dia ada yang gelojohnya. Dia ada bunyi macam air-air tu punya benda basah lah, macam tu lah. Okay. So aku dengar benda macam rakus tau dia kat belakang tu, macam tengah makan something macam tu. Lepas tu aku time tu memang tak berani gila lah nak usah mirror belakang tu, memang aku tak berani langsung lah. Tapi masih lama tak kau dengar bunyi? Sekejap ke? Oh, sekejap je. Dia macam dia lepas bumper tu, jalan depan sikit dah ada sempang lah. Lepas je aku keluar sempang tu, tak ada dah bunyi. Sekejap lah, lepas tu aku pun time tu dengar radio. Aku kuatkan radio tu je. Lepas aku jalan je balik. Sial. Time tu dengan rumah kita ni tau, depan tu kan still ada pokok apa tau, yang pokok semak yang. Oh, ya. So time tu pun aku parking Alza dekat situ pun aku macam goyang sikit nak keluar. Ya. Tapi nak macam mana kan, nak kena masuk rumah kak. Kalau kau nak tahu dulu, rumah kita ni sekarang dah renovate lah. Sekarang dah lagi makin better, rumah makin cantik. Kalau tak dulu, like sebelah rumah ni pun jenis yang suka pokok. So dia akan, pokok tu kadang-kadang dia sampai dah menjalar keluar sampai ke jalan dah sebenarnya. Dia ada border tau. Rumah, pagar, longkang, lepas tu dia macam like tanah sikit, lepas tu bawa jalan. Sampai kan pokok-pokok tu semua dia dah sampai ke jalan. Kau bayangkan macam mana tutupnya longkang tu dengan tanah tu. So kat situ memang tak ada cahaya yang lepas daripada, contoh dekat kita orang ni antara rumah tengah-tengah. So rumah tepi ni memang akan ada ruang. Rumah kita orang akan ada ruang tepi ni, and then rumah sebelah ni pun ada ruang dia sendiri. Macam ada halaman tepi dia. So antara tengah-tengah tu ada satu tiang, tapi tiang tu hanya tiang elektrik saja, tak ada lampu. So kat kita orang ni sangat-sangat gelap. So bila dah pokok tu keluar, dan lampu kat belah rumah sebelah tu pula yang ada tiang lampu ni, so lampu tak lepas. Kau faham tak? Sebab terlampau kena tutup. So kat belah kita orang, belah situ memang sangat-sangat gelap. So that time, itulah Rizan cakap, kereta Alza tu parking situ. So memang kereta Alza memang always parking situ. Macam mana sekalipun memang parking situ kan. So time tu aku parking kereta tu, time tu kereta memang kat situ. And then situasi di time tu adalah bawa balik daripada kampung. Like kita mau balik daripada kampung. Aku tak ingat lah sama ada tu raya ke apa benda, tapi memang kita balik daripada Kuala Lumpur. Sampai je rumah,
time tu zaman Rashdan duduk Shah Alam. So dia minta aku hantar dia balik Shah Alam that time. So aku a bit penat juga sebenarnya, tapi bila kesian kat dia sebab dia ni jenis yang macam sebab time tu kan rumah kan ada kucing semua. So dia macam allergic sikit, so nanti akan asma lah whatever semua. Memang tak boleh tidur lah senang cerita. So aku macam okay tak apa, boleh aku hantar. So time tu aku tak ada apa pun tu, tak ada rasa takut, tak ada siapa. Memang okey je nak hantar, mood tengah okey. Dan aku pun macam okay, aku terus masuk kereta lah sebab aku dah barai kat at the same time. Cuma aku terus masuk kereta, aku ambil kunci kereta, aku terus masuk kereta, aku start engine. Aku start engine lah, aku cakap Rashdan. Dia cakap dia nak pergi kencing dulu, dia nak pergi tandas. Okay, so dia pergilah tandas. Dia pergi tandas, aku pergi kereta. Aku masuk kereta, aku start engine kereta. Aku start engine kereta, sambil-sambil tu aku tunggu dia kat dalam kereta. And this one time, sambil-sambil aku tengah tunggu tu, tiba-tiba like suddenly aku tengah main phone ni, and suddenly aku dengar this one voice, suara perempuan. Dia macam berborak dengan aku, faham? Berborak? Dia cuba nak borak dengan aku ataupun berbual dengan aku. Okay. So suara tu datang daripada, okay, kan kita driver. Okay, aku masuk belah driver. So kereta aku parking macam ni. So yang gelap dia is kat belah sini. So aku masuk belah sini, driver sini. Kita driver belah kanan. Yang aku dengar is from belah kiri. Belah kiri ni passenger, and then dia dekat belah dashboard. And then side mirror, kalau korang tahu, side mirror belah luar. So kan ada macam satu, orang panggil tulang kereta. Kan, daripada ujung dashboard tu jadi side mirror apa semua. So tulang kereta yang tu, bucu tu, aku dengar benda tu daripada situ. And then aku tak boleh nak cakap, so aku dengar clear. Dia memang borak dengan aku dalam kereta, bukan luar kereta. Kalau luar kereta kita still dengar bunyi kedap lagi. Yelah. Tapi ni detail dia dari segi dia punya suara tu memang aku rasa Jelas memang jelas. So that time dia macam borak macam dia kurang gitu. Panjang dia. Dia bukan yang macam cuba panggil aku macam Dia kan pis Rif. macam tu. Agak ataupun macam tak ada. Dia panjang. Dia macam Tapi bahasa yang kau tak faham. Aku tak faham. So that time aku tengah main phone ni, aku macam Aku pandang. So situ memang sangat gelap. Aku nampak, apa yang aku nampak is gelap je, tak nampak apa-apa. So lampu tentu aku tak buka kan. So aku tengah tunggu. So hanya ada cahaya phone je daripada time tu. And then aku terus tengok rumah. Sebab kita boleh nampak daripada kereta tu, boleh nampak pintu rumah. Aku baru nampak yang Rashdan dia baru nak keluar rumah. And aku terfikir logik. Okay, Rashdan jauh ke sana tu. Kalau nak kata Rashdan jerit pun belum tentu pergi kereta boleh dengar. Ya, tak jelas macam tu. Kecuali kalau dia jerit macam meraung yang betul-betul meraung, baru aku boleh dengar. Tapi ini memang macam dia ke arah bercakap yang soft. Tapi suara perempuan. So bahasa tu memang aku tak tahu bahasa apa yang time tu dia cuba buat dengan aku. Aku memang tak faham langsung. Tak tahulah aku sama ada dia puji aku ke apa benda kan. Handsome lah. Aku tak tahu lah benda tu kan. Tapi bahasa tu memang aku tak faham langsung. Aku cuba untuk positifkan diri aku macam okay, maybe suara Rashdan. Itu time tu aku cuba positifkan diri aku, walaupun tak logik benda tu. Okay, so lepas dah gerak, dan Rashdan dah masuk kereta, aku tanya dia, "Dad, kau ada cakap apa-apa tak tadi? Macam kau boleh tak borak benda ni lepas kita dah keluar daripada jalan besar? Dah masuk jalan besar baru aku borak benda ni, boleh tak?" Dia panggil. And aku macam okay. Masuk jalan besar baru aku ditanya dia detail. Ni semua. Dia tanya aku, apa yang kau dengar? Aku dengar satu suara yang ni aku cerita kat dia. Dan dia cakap, sure lah. Tapi memang apa aku boleh cakap, memang area tu selalu ada benda lah. Tapi benda ni aku tak boleh cakap yang benda ni memang ni. Tapi aku rasa benda tu memang duduk situ, ataupun benda tu adalah dia punya playground kot, aku rasa. Ada this one pokok tu before kita orang terbang tu. Sebab kita orang punya uncle pun dulu ada duduk rumah kita orang. Dia kata kadang-kadang pun dia memang selalu nampak benda tu dekat tepi pokok tu. So itu lah maksud aku. Means like tak tahu sama ada. Tapi so far sekarang memang tak ada dah. Sebab pokok tak ada.
Pokok dah tak ada lah. Pokok tu tak ada. And then Depan rumah kita orang ada pokok doa satu dengan pokok doa. style-style macam Yes. pokok Christmas sikit. So dia dah tak ada dah. Dia dah tak ada rasa takut ke apa ke, seram ke apa, dah tak ada dah vibe tu. Tapi before this memang ada rasa. Even though nak buang sampah kat luar pun aku takkan pandang situ. Faham tak? Longkang Sebab tu memang aku situ tak pandang. memang semak Sangat-sangat semak yang sangat-sangat gelap. Takut tiba kita tengok dekat antara semak tu dengan tiang tu, antara tengah-tengah tu ada something tengah tu tenggek ke apa. Oh pesang siau. So memang itu ada aku dengar dekat ni sofa benda-benda macam tu lah. So aku nak cerita ada lagi dua cerita. Okay. Satu ni dekat UiTM lah. Okay. Okay, yang UiTM Okay, ni yang UiTM ni aku rasa aku dah pernah dengar, tapi kau dengar dulu start dia. Yang UiTM ni dia jadi 2022 ke 20 bukan 21 macam tu lah. Waktu at that time aku main bola untuk UiTM. So time tu pun PKPB juga aku rasa. So student-student semua mostly online classes. Tapi kita orang yang play bola ni ada training kan. So kita orang duduk UiTM. So penghuni college waktu tu aku duduk Hanya budak bola. hanya budak bola lah, mostly budak bola. Pasal adalah macam certain budak yang memang nak duduk college ke apa aku tak tahu. Terperangkap kat college ke apa aku tak tahu kan. So time tu aku duduk Perindu. Perindu 1 kan Zain? Yang naik bukit tak Perindu yang kena daripada DITC tu. So naik bukit yang tegak terus sampai atas tu. Ya, Perindu 1 kan? Okay. Time tu aku duduk Perindu 1. So at that time kita orang ada habis training semua. Dah balik bilik, mandi-mandi semua, lepas tu turun makan lah. So lepas pergi makan tu, kita orang lepak dekat DC. DC ni macam dataran apa dataran Cendekia. So dataran Cendekia ni dia ada banyak kios-kios makanan lah. Okay. Tapi at that time kios-kios makanan ni tak banyak yang buka tau. Sebab ya tak ada siapa pun duduk college kan. Yang ada budak bola macam tu kan. So sendu sikit lah situ. Tapi kita orang lepak lah, malam-malam kita orang lepak situ je semua. So after settle lepak tu, aku dengan budak bola aku kan, after settle lepak tu around pukul 12 macam tu kot, 1 ke 12 macam tu, balik. So aku naik motor seorang. So aku pun balik lah Perindu. So daripada DC tu nak pergi Perindu, the fastest route adalah kita orang ikut jalan pusat sukan tu. Okay. Jalan pusat sukan naik D5. So road D5 tu, that time waktu aku naik bukit, dia naik bukit tau D5 ni. So waktu aku naik bukit tu, sampai almost sampai atas tu, aku tak nampak apa-apa pun. Macam tak ada benda, aku pun tak terasa apa-apa. Okay. Kan? So sampailah aku lalu dekat this one part of the bukit yang ada tiang lampu tau. Okay. Tiang lampu ni dia terpacak, lepas tu ada lereng bukit. lereng Lepas tu bukit atas lah, tu okay. lepas tu atas tu ada jalan lagi. Jalan tu nak pergi ke Perindu berapa tu aku tak ingat. So waktu aku lalu dekat tiang lampu tu, macam okay, kau bawa motor kan, laju kan, naik bukit. So after lalu tu, macam mata aku tiba-tiba rasa macam ada benda sebelah, macam terlintas macam ada benda sebelah lampu tu. Okay. So aku pun macam, aku tak ada toleh. Aku tak toleh, aku dah laju kan. So waktu aku naik, aku dah jalan depan sikit, aku tengok side mirror. At that time aku nampak ada Cik Pon apa? Cik Putih kot. Dia terpacak dekat lereng bukit tu. Faham? Okay, tiang lampu tu walaupun lereng tu macam ni, tiang lampu tu still tegak. Okay. Tahu? Tapi Cik Pon tu, lereng macam ni, dia macam ni. Faham tak? Itu dah kat 5. Ya, dia macam kat 5 tu, sumpah. Itu Dia kat macam kat 5 sial. punya tu. Aku pun tak tahu. Sang. Aku pun tak tahu asal aku tiba-tiba out of nowhere nampak benda tu. Tapi dia macam tercacak macam tu dekat lereng bukit tu. So maknanya lepas tu kau tak berhenti lah? Kau tak ada berhenti? Aku tak berhenti lah, aku Kau terus juga. jalan je lah kan. Tapi aku nampak benda tu through side mirror ni lah, motor. Pisang sial. Aku macam, ish, asal aku nampak benda-benda macam ni lah. Aku macam tu lah, dia macam
panic, at the same time macam kau jam lah macam hal aku nampak benda-benda macam ni lah, macam tu lah. Itu waktu dekat UiTM lah. Itu satu je kot aku rasa aku kena kat UiTM tu. Oh ya. Tapi kalau Yang nak lain kira macam tak ada sangat. UiTM banyak agak dia sebenarnya cerita kan kat UiTM. Member aku ada lah kena. Sepah tu UiTM. Waktu-waktu tu pun ada je yang kena. Tapi aku yang tu je lah kot. Yang time naik motor balik BDC. So kalau macam tu lah kan, maknanya Kak Limah ni wujud lah aku rasa sebenarnya. Dia based on true story aku rasa. Tapi kan benda tu jadi memang cerita Kak Limah tu dia memang dah famous lah. Maksudnya macam mana orang tahu lah benda, orang tahu asal Kak benda tu Limah. ikonik lah untuk Kak Limah. Tapi aku tak tahu asal aku nampak benda tu macam tu. Tapi memang macam tu benda tu. Aku pun tak tahu lah orang yang buat Kak Limah tu memang pernah kena juga macam tu ke apa kan. Tapi memang aku nampak benda tu macam tu. Tahu lah, bagi aku macam kelakar dalam masa yang sama macam Ya, tapi jam sikit. macam aku dengar macam biar betul siau. Ya, dia tercacat macam tu. Tiang lampu elok je tegak macam tu tau. So lereng Out of dia nowhere betul lah. tercacat. Dia macam out of nowhere tiba gila. Dia tu Ha. tahu sengit macam tu kan. Aku pun tak tahu lah. Aku jam. Tapi tu je lah yang kat UiTM lah yang aku kena. Okay, so ni yang last story ni. Last story ni macam bagi aku benda ni benda paling seram aku kena. Benda ni benda paling seram and then sama juga macam out of nowhere tiba-tiba aku kena. Okay. Ni kat mana? Okay, benda ni happen very recently lah. Recently tu bila? Balik Foucault. Balik daripada Foucault. Ha. Okay. Okay, bila kita balik dari Foucault kan aku nak kena settle footage kau kan. Okay. So at that time aku guna Rashdan punya Mac, iMac dia. So aku kat rumah dia lah waktu tu, rumah dia yang sekarang. So at that time dalam pukul, aku start buat kerja tu dalam pukul 3 yang tu. So dah tengok short footage benda bagai. And then sampai pukul 4 lebih macam tu kot, aku dengar bunyi tau. Dekat time tu Rashdan dah tidur lah. Dia dah masuk rumah Bilik dia? tidur lah. Okay. Aku dengar bunyi kau tahu macam bunyi orang pijak kayu lama macam tu. Macam macam tu tau. Sekejap, so bunyi tu memang bunyi kayu orang pijak ke ataupun Dia macam bunyi, tak, dia bukan original bunyi macam tu. Dia cuma orang mimik. Orang cuba nak buat bunyi tu. nak cuba nak buat bunyi tu. Ha. Okay. Dia macam bunyi tapi dia ulang banyak kali tau. So aku time tu tengah scroll video kau kan, Okay. through footage semua kan. So footage tu bising lah. So aku tak dengar sangat adalah lah. fokus sangat tu tak kan. fokus sangat. Tapi aku dengar benda tu. Lepas tu aku stop, aku pause video kau. Aku tengok dekat ruang tamu dia. So di barat macam kan sofa dan kan sini kan, belah sini. So pintu dia situ. So aku pandang dari pintu tu, area dapur dia kan, macam apa benda kan. Lepas tu waktu aku pandang, maksudnya aku mencari suara tu daripada mana, tak ada bunyi. So aku macam tak apa lah, continue balik buat kerja tu. Continue bunyi lagi. So aku pause lagi footage tu. Aku takut bunyi tu came from daripada iMac footage tu ke apa kan? apa ke. Tapi bila aku pause, aku tak pandang sana lagi, bunyi tu still ada. Dia Oh ya? dia Maknanya kau pandang, tengah pandang tu mesti ada bunyi? tak, waktu aku Oh, pause. means like kau tak pandang sana lah. Aku pause, tapi aku tak nak pandang sana. Aku pause je. Aku just nak betul-betul dengar bunyi tu betul ke kat ni ke apa kan. Siut Still ada bunyi tu macam macam tu tau. Aku macam bunyi apa siut ni kan. Pasal aku pandang, aku cari lagi bunyi tu kat mana. And then at that time bila aku pandang, bunyi tu tak ada. Faham tak? Bunyi tu dah tak ada. Bunyi tu stop. Pasal aku fed up lah. Macam aku cari mana kan, bunyi datang mana kan. Tapi memang area-area dapur rumah dia lah macam tu. Benda tu nak kacau dia siau. Lepas tu aku nampak, okay, korang kalau duduk flat ke apa kan, koridor depan korang kan, korang mesti cahaya koridor tu korang boleh nampak daripada bawah ni. Macam ni kita boleh nampak. Oh okay. Nampak bawa cahaya bawah tu kan. Ya boleh nampak So, kecuali kalau rumah tu pakai yang macam Okay. okay. Penutup tu kan.
So aku boleh nampak cahaya bawah tu, aku tengok bawah cahaya tu. Sebab aku nampak macam ada bayang-bayang. Kan kita kalau bayang-bayang orang berjalan ke apa, kita boleh nampak. Okay. Rumah dia ni, before kau sampai dekat koridor tu, maksudnya kau kalau cahaya, kalau bayang-bayang kau nak sampai bawah tu pun lah, kau kena ada dekat dalam satu pagar dia dulu tau. Pagar dia, so ada ruang sikit, baru pintu masuk dia. Okay. So, tapi aku boleh nampak bayang-bayang tu, dia macam lompat sikit. Nampak bayang-bayang tu, dia bukan macam berjalan. Dia macam melompat. Tapi sikit-sikit dia lompat kecil-kecil je. Aku tak tahu lah, time aku nampak benda tu, sumpah aku meremang. Aku macam, asal lah, benda apa lah, macam tu tau. Tapi benda tu kan jadi kan waktu aku balik Fukok kan. Kau nampak benda tu jauh ke? Maksud aku macam, kan kita boleh tahu distance tu dekat dengan kita ke ataupun jauh. Tak tahu lah, tapi Dia kalau dekat, tapi dia bayang-bayang akan dia tu, bayang-bayang dia tu kecil lah. Faham tak? Dia maksudnya dia bukan whole area. Okay, kalau pintu maybe pun boleh jadi jauh lah. kalau pintu tu pun besar mana je kan. So boleh nampak macam dah ada lah dalam part lompatan. Maknanya bukan kat dalam lah. Maybe lah, Maybe dia dekat dekat koridor hall luar tu. Okay. So aku macam benda kan. Time tu aku dah seram sejuk lah, jantung pun dah laju semua kan. Kau pun tahu kan, bila kau tahu keberadaan ada benda tu, kau boleh feel kan benda tu kan. Out of nowhere tiba-tiba kau rasa kan. Sebab time tu pun aku tak overthink apa sangat pun. Lepas bila aku dah macam, aku dah tak payah buat apa kan, settle je lah balik footage kan. Sebab yang kau pun nak video tu cepat kan, so aku pun nak stop benda tu cepat lah. Aku buat bunyi lagi tau. Bunyi lagi. Waktu dia bunyi yang tu, dah lah jantung aku dah memang dah tak sedap hati lah. Aku continue buat kerja tu, bunyi lagi. So bunyi tu makin, aku tak nak cakap macam mana lah. Dia bunyi tu ada tapi dia sama-sama, dia halus. Oh, makin halus. Dia halus. Okay. Macam aku boleh dengar tapi tak kuat lah. macam sebelum tu. Lepas tu aku pun rasa annoyed lagi tau. Lepas tu aku pandang lagi kat bawah pintu tu, tak ada. Tak ada dah lah. Benda tu tak ada. Tapi bunyi ada lagi. Tapi waktu aku pandang tu macam biasa. Bunyi tu tak ada. Okay. So ruang dapur Rashdan tu, daripada dinding ruang tamu tu, dia ada extended ke belakang sikit tau. Okay. Tempat petak ais dia tu. Petak ais, lepas tu ada pintu mesin basuh tu semua. So aku pandang dari situ pula. So sekarang dekat bucu tu ada lampu dia yang tinggi tu, lampu IKEA tinggi tu kan. Okay. Aku pandang juga situ. Sebab area situ je yang aku tak nampak apa-apa kan. Okay. So aku pandang, aku tenung lah lama benda tu kan. Tempat tu aku tenung lama. And then waktu aku pandang tu, tahu aku cerita balik lah, aku dah macam ni lah. Dah sebab apa? Dapat apa? Flashback balik benda tu kan. Benda aku nampak gula-gula tu. Dia serap masuk balik. Kepala otak dia lah. Aku super jam pada time tu. Siapa yang main Snapchat dengan aku tahulah aku time aku nampak je benda tu, aku terus macam, Kau buat snap ke? Aku tak buat snap ambil gambar benda tu. Tapi kau buat snap kan? Aku buat snap, aku snap gambar komputer time tengah scroll footage tu. Okay. Aku snap, aku macam maki, aku cakap benda tiba-tiba kena kacau dengan pocong ya. Oh you. Aku cakap tu. Sempat update. Korang nak buka lah snap aku? Dah. Perasan lah yang snap tu kan? Mundik. So, siapa yang main Snapchat dengan aku ada lah send benda tu. Aku dah start rasa macam tak nak pergi rumah Rashdan lah. Aku pun tak tahu tu. Asal tiba-tiba tu. Sebab sebelum ni aku nak cakap apa lah, tapi sebab sebelum ni aku kerap kat tidur rumah Rashdan sebenarnya. Before aku masuk AI lah. Kan aku kerap tidur rumah dia juga. Kadang aku tidur almost a month juga. Kadang aku tidur rumah dia. Kan. Sebab kadang dia tidur dia pindah seorang kadang. So macam aku lepak rumah dia. And then awal-awal masa kita nak, kau ingat masa kita nak pindah rumah, kita nak bawa tolong barang dia ni pindah semua. rumah kan. Okay, barang daripada rumah lama yang tu kat Sungai Buloh tu nak pindah ke rumah baru ni. Okay,
Hari yang ke berapa tak aku tak ingat, tengah-tengah kemas ni. So time tu dorang ada dekat belah dalam bilik kot, tengah settle benda apa tah. Bilik studio. PC apa studio. Aku sorang-sorang dekat ruang tamu tu. So time tu ruang tamu tu barang-barang tak settle lagi. Means like ada barang-barang bag-bag IKEA semua ada lagi kat belah-belah dapur dia. And static kat situ. And aku dekat belah-belah hall, aku dekat belah laluan. Betul-betul depan laluan yang Rashdan cakap tadi pasal yang lampu tu. Aku betul-betul kat laluan tu. And then suddenly tiba-tiba aku tengah buat apa aku tak ingat, mop ke apa, tiba-tiba pop ada satu something jatuh daripada atas meja. Yang aku tahu tak ada satu langsung barang yang daripada atas meja dapur dia tu yang kita orang letak ujung-ujung. Tak ada. Sebab aku pun jenis yang macam, aku kenal adik-adik aku ni, diorang kalau nampak yang benda-benda barang ujung-ujung, mesti diorang akan tolak masuk ke tengah. Sebab diorang rasa macam benda tu Tak selamat lah. kan. So aku tentu memang kita orang takkan letak benda ujung-ujung. Sebab baru pindah tu, ruang banyak, takkan kita orang letak ujung-ujung. Kalau fikir logik. There's one thing daripada atas tu jatuh ke dalam plastik paper bag. Bukan paper bag, dia macam bag IKEA. Kalau jatuh kan bunyi kan. Jatuh. Aku pusing. Benda mami. Aku cakap apa yang ni jatuh siapa? Aku biar. Aku biar. Satu lagi tiba-tiba jatuh. Aku tak ingat sama ada mop ataupun penyapu. Dia jatuh, dia elok menegak tepi pintu. Pop, dia jatuh. Aku starting tu aku rasa macam something ni. Aku rasa ada something lah kat Mai. Aku decide macam tu lah. Aku rasa ada something. Sebab dia like literally dia saja. Dia saja. Dia bukan lama sikit baru bagi balik, tak ada. And time tu pula kipas tak pasang. Tentu kipas tak pasang. Aircon je ada sini tentu. Aku tak ingat lah aircon ada ke tak tadi tentu. Tapi memang angin bukan angin tak logik. Angin barang berat macam tu boleh jatuh. Tak logik kan. So itu maksud aku. Itu aku kena lah. And then satu lagi benda yang sama lah, dekat dapur juga. Tapi kali ni dia bukan kacau seorang. Dia kacau dengan dua orang. Yang tu ada siapa? So total kita orang ada dekat ruang tamu tu 3 orang. Siapa lah time tu? Time tu SBD dengan Adli. Member Rashdan lah. Member Rashdan SBD tu, kalau korang kenal. And then also Adli member Rashdan juga, and member aku juga. So kita orang tengah, dorang berdua tengah lawan FIFA. Tengah main PS ni. Sebab aku ni bukan jenis yang main FIFA semua. Aku bukan jenis yang main game sangat pun. Macam FIFA aku tak minat sangat. Game aku main kat, bukan FIFA. And then diorang tengah lawan tau. Diorang tengah excited lawan, tengah rancak kan, lawan-lawan kan. So aku ni duduk tepi. Like diorang macam mana aku nak cakap, aku yang orang terdekat dengan dapur. Like aku sebelah sofa. Contoh ni sofa diorang, PS5 sana, diorang tengah main. Aku duduk tepi ni, kat atas di sebuah mi bag ni. Aku main TikTok. So tadi like literally ada problem sikit. Mic tiba-tiba putus. Dia boleh disconnect sebabkan aku record sambil pakai power bank dia. So power bank ni bila habis bateri, aku cucuk mic kat situ, dia tak connect. Dia bila habis bateri memang takkan dapat sambung. So dekat part aku check tadi, dekat part aku cakap pasal aku tengah main phone. So bila aku tengah main phone dekat atas beanbag tu, aku tengah main, pop, ada satu bunyi yang boleh buatkan aku rasa macam Nak toleh. Kalau benda tu sikit, aku takkan toleh. Macam tak irau pun. Tapi macam like a bit macam ada orang kat dapur. So aku terkejut lah sebab time tu korang gelap kot. Tak adalah cahaya terang mana semua, setakat lampu-lampu yang macam Cahaya TV kecil-kecil, cahaya TV dengan lampu kecil kan. So aku macam decide tengok automatically kan. Pandangan aku tu pandang straight kat dapur tu. Aku tengok tak ada apa. And aku sedar yang ada SBD dengan Adli kat tepi. So aku try pandang sini. Dua orang tengah pandang dapur. Dua-dua like tengah pandang dapur at the same time. So aku macam pandang dong. Aku dengar kan, betul orang cakap
bunyi apa? Bunyi apa tu? Macam kan. Lepas tu SBD cakap mati lah. Sambung main FIFA balik. Dia kalau otak gamer kan, orang tak fikir apa kan. Orang tengah lawan FIFA, orang tengah bagi orang tengah berperang Mod perang. aku yang kat tepi ni macam, sebab aku paling dekat kan kat situ. So far bagi aku tak ada masalah pun, setakat bunyi-bunyi dia gerakkan barang, bunyi macam tu. And then aku bukan seorang, so aku tak ada takut mana. Tapi memang tidur ramai-ramai tentu kat ruang tamu tu pun memang kita orang tak facing. Aku tak facing sana. Aku akan facing ke TV juga sometimes. Memang aku kalau tidur rumah dia, aku takkan Menghadap dapur. Sebab dapur dia tak hias lagi, so memang gelap. Same goes tu aku juga. Aku akan tidur menghadap TV. Aku waktu lepas kena benda tu, aku ambil terus, aku letak MacBook dia atas table Atas dia petak dia punya, tu. Table petak IKEA dia tu. Then after je aku nampak benda tu, aku terus macam ambil MacBook dia kan, letak atas lap aku ni. Aku terus landing macam tu. So kau menghadap balcony dia kan? Aku menghadap balcony. Aku terus tengok sikit kan. Lepas tu makin lama, lagipun at that time aku pun sebenarnya dah mengantuk tau. Dah almost 5 lah waktu tu. So aku macam, aku tak tahu lah kenapa kan. Tapi benda tu memang kacau aku. Kabut bodoh sumpah. Macam timing pun alahai. Aku memang mengantuk lah time tu. So aku macam tak tahu nak react apa. So aku just tengok sikit footage tu kan. Aku time tu adalah juga risau, macam fikir tiba-tiba dia ada belakang aku ke apa kan. Benda tu bukan betul kan kalau dia apa jelma dengan diri dia kan. Aku pun macam tak tahu lah, aku tak tahu nak react macam mana. Bodoh siapa dia. Aku tak ada nak bayangkan bodoh, sebab tak boleh nak bayangkan POV kau masa kau nampak benda tu, aku tahu tak? Aku sumpah tak expect lah benda tu yang kau hadap, benda tu tentu. So macam aku cakap lah, aku tidur rumah dia, itu yang guna. Tapi aku tak expect yang like literally kau pergi tidur rumah dia, kau kena bunyi end to end terus dia main gurau kau macam tu. Weh, benda tu tak buat gurau siau. Sebab at that time pun Rashdan memang dah tidur. So Rashdan ni bila dia dah tidur, kau disturb lah dia macam mana pun, dia tak kisah tau. Macam sekarang kan, dia tengah tidur. Ikutkan, kalau tak podcast ni, aku dah dengar sikit daripada side dia. And aku rasa interesting kalau owner rumah ataupun yang duduk rumah tu dengar. Sebab dia tak tahu lagi ni. Dia tak tahu. Whole family aku dah tahu cerita, aku dah beritahu. Dia seorang je tak tahu lagi ni. Sebab kita orang takut dia nak balik, nak tidur nanti semua susah. Tak cerita. Tapi kita orang decide untuk malam ni nak podcast ni alang-alang. Tapi dia tidur lah siap kalau aku tahu aku buat awal sikit tu. Sumpah. So tu lah, benda tu pun out of nowhere. Aku pun tak tahu lah tu. Tak expect lah. Benda ni kita tak expect. Aku jadi macam jam tau dalam ramai-ramai orang ke apa ke, kenapa aku. Tapi kau kena fikir kan Fah, macam kau ni buat kau benda, kalau nak kira balik kau baru kena sikit. Like orang lain yang lagi nampak lagi betul-betul detail lagi everywhere. Faham tak? Tapi kau maybe kau kira balik dalam 10% je lah kau nampak pun kan, bandingkan dengan orang. Tapi itu lah, itu aku punya reaction tu mungkin tak kesampaian kot. Benda tu expect macam lebih sikit. Tapi aku punya reaction macam asal aku nampak benda aku tahu dia dalaman dia seram lah. Tapi cuma tak tahu, aku memang susah nak react. kalau aku memang aku carut dulu. Memang aku carut benda, memang aku ni aku akan spam call sesiapa babi. Aku tak nak gerak pergi mana, aku spam call siapa semua. Kalau aku lah, memang aku akan gabra kat situ dia intel cakap. Sebab bukan apa, benda tu je aku tak boleh. Tapi aku tak nampak muka dia tau. Sebabkan Rashdan punya kepala lampu tu tutup. Aku sama-sama lah kot. Kira macam, so kau just nampak dia punya tu je lah kan. once dia punya motion tu macam ni and dia keluar daripada dinding tu kan, macam motion dia macam tu, before dia reach ke kepala, sebab dia ngam-ngam berhenti tu dekat kepala lampu dia tu. Siau. Faham tak? So waktu dia berhenti and dia tarik balik tu, so motion dia tu ada dekat antara tu je.
benda tu. So aku macam sama-sama je lah. Sumpah siut dah benda ni. Aku tak tahu. Entahlah. Aku nak cerita lebih-lebih pun aku tak boleh proses benda tu. So aku entah. Aku jam lah sebenarnya. Aku jam. Tak, aku cakap dia banyak, dia kena. Aku rasa dia memang one of dalam family kita orang yang selalu nampak kat sebenarnya. Macam aku kalau aku macam just setakat dengar. Tapi dulu masa kecil nampak. Dulu masa kecil nampak, tapi bila dah besar ni dah jarang nampak. And alhamdulillah kan. Tapi kalau boleh tak nak nampak. It's just tak minta pun, cuma tak minta. tak tahu Cuma lah. tu Dia jadi kadang sabut out of tau. nowhere lah. Macam kau cakap lah, dah out of nowhere. Tak tahu pop di berada situ kan. Tapi apa-apa kau boleh cakap is rumah dia dekat belah dapur tu memang ada satu aura yang kau masuk je border dapur tu kau akan rasa kan. Dia macam aku tak tahu lah. Ini sebesar aku. That's why aku jarang sikit dalam dia punya rumah jarang dia tu, nak hang out dekat jarang area gila situ nak kan. pergi ke dapur. Sebab contoh kalau kau ambil air pun kan, Takkan duduk lama. aku takkan macam nak hang out situ lama ke apa. Macam dah ambil apa yang perlu, ciao. Sebab dia ada rasa macam bad energy kat area situ. Betul. No doubt. Maka ada rasa, tak tahu lah, wallah alam kan. Tapi itulah yang kita orang experience kat rumah baru Rashdan ni. Aku alhamdulillah so far kat rumah ni tak ada lagi lah. Cuma sekali tu je aku kena. Aku tak tahulah sama ada benda ni menginggah ke apa benda ke. Tapi after that memang aku tak ada kena apa-apa langsung sikit pun. Time tu aku tengah, time tu siang kot. Siang aku tak ingat time. Tapi aku memang dekat sini so far ni. Tapi aku tengah dekat PS ke arah TV. And then suddenly aku tengah fokus di belah-belah sini. Tak ingat footage ke apa, aku tak ingat. Kau tahu paper bag H&M tu? Aku tak tahu, aku tak ingat H&M pada ni. Paper bag ni macam ada orang jentik. Dekat belah handle pegang. Sebab dia takkan bunyi macam tu tau. Dia bunyi kalau kita jentik paper bag ni, bunyi dia lain. So bunyi jentik, kita boleh tahu kalau bunyi jentik macam mana. Kalau bunyi bergerak sikit macam mana, kita kalau bunyi kemuk macam mana, kita boleh tahu. So aku dengar bunyi jentik kan, mau kuat gila macam kau jentik orang. Macam tu. Aku terus pandang. So bila aku pandang, aku nampak benda tu macam bergerak macam baru after ada orang yes. Ada momentum dia tu untuk kau ni macam tu. Macam benda siap aku pergi. Aku expect ada benda jatuh ke benda cicak ke apa, tiba ada beratas ni pak jatuh tepek macam tu kan. Tengok cicak ke benda kan. Memang literally dalam tu dah kosong. Tak ada apa ke? Tak ada apa dah. Memang tak ada apa. So starting tu aku macam okay, aku nak tengok sejauh mana. Tapi alhamdulillah lepas tu ini boleh ke lama jugalah, dalam 2 bulan lepas ke rasa. 2 bulan lepas ke sebulan lepas aku tak ingat. 2 bulan aku rasa. Dan itu je lah. Dan tak ada apa. Aku aman je kat rumah ni. Tidur tenang apa semua. Tak ada pernah rasa macam like ada bad energy ke whatever ke semua, tak ada lagi lah. Alhamdulillah so far okay lah rumah ni. Aku bersyukur lah sebab awal-awal aku masuk rumah ni aku nampak macam rumah ni macam something. Tapi after jadi okay, better. Tak ada masalah apa-apa. And talking about rumah, ada juga yang aku bagi tahu kau tu. The earliest day yang kau masuk AI tu bulan puasa kan. Aku ada bagi tahu kau yang aku duduk bawah seorang-seorang. Oh ya. At that time tu, yang tu lagi random lah. Kira macam okay. Aku rasa benda ni kau cerita sebab aku nak tahu daripada side diorang. Diorang tahu tak benda ni macam ni? Faham tak? Means like ada yang tahu tak? Kau faham? Aku nak kau cerita, and aku nak tahu daripada diorang ni, diorang tahu tak benda ni? Ataupun diorang pernah experience tak benda ni, and diorang tahu tak apa solution ni benda ni? Cuba cerita. Dia macam ni. That time bulan puasa tau. Bulan puasa, aku dengan member aku selalu push rank malam-malam. Push rank malam-malam sampai dah pukul 2 lebih macam tu kan. So pukul 3 tu dah nak tidur, aku scroll TikTok lah dekat bawah, depan TV. Depan TV bawah. So waktu tu memang aku seorang je kat bawah.
Rashdan dengan Maya ada kat atas time tu. Kembar aku tak sure diorang pergi mana, tapi tak silap aku diorang keluar, diorang pergi jalan Raja Bot ke apa benda aku tak tahu, dan ada kat raya time tu. So aku tengah scroll main phone ni, tiba-tiba the whole rumah aku tu, aku rasa macam rumah kita tu, the whole rumah tu aku rasa macam bergegar. Pintu dia ibarat macam gempa bumi tau. Pintu rumah, sliding door, bandar baru tu belah tepi tu kan, bergegar serentak dengan tingkap semua. Macam tingkap kau boleh rasa macam ada macam ketukan-ketukan Literally macam rasa tu sikit. macam ni lah, rasa macam gempa bumi lah. Okay, betul. Lepas tu aku jam tau. Aku macam phone dah baring macam ni lah, tengok phone. Lepas tu benda tu jadi aku macam tu lah. Aku lama tercengang gitu kan. Memang lama, benda tu lama. Lepas tu aku bangun. Aku tengok luar sliding door. Okay. Aku tengok luar sliding door tu. Aku tengok pokok-pokok tu. Pokok ribut ke apa ke. Kan rumah kita kan kat dining area tu kan ada lampu gantung ke apa kan. Aku tengok lampu tu tak bergegar pun. Dia tak bergoyang pun. Kalau gempa bumi mesti ada goyang ke apa kan. The whole thing lah. Okay, betul. So aku tengok pokok depan rumah kita tu pun tak ada yang Dia bergoncang. like static lah. Aku takut ribut ke apa ke. Tapi tak ada. Tapi waktu aku tengok tu, benda tu still Bergerak. bergoncang lagi tau. Lama lah. Lama. So aku tengok. Pasal waktu aku pusing tengok lampu tu, baru lah benda tu slowly stop tau. Dia bukan macam instantly stop. Dia macam slow down lah. Dia macam slowly macam fading gitu. Okay. Lepas tu aku macam, benda apa kan? Lepas tu waktu aku nak on the way naik atas pergi ke tangga tu, extension tepi rumah kita tu kan. Kan bumbung dia macam PVC ke apa benda, aku tak tahu nama material dia. Aku dengar macam ada benda berlari atas. Macam benda berlari lah atas bumbung tu. Macam brrrr macam tu. Aku cakap, benda apa? Aku terus lari. Aku lari ni atas. Aku masuk bilik kembar kot. Rashdan dengan Maya lepak bilik kembar time tu. Okay. Aku masuk je. Bilik aku. Aku masuk je bilik aku kan. Kau rasa tak tadi bergegar semua? Aku menggelabah. Cakap dengan diorang, tanya diorang semua kan. Tanya Maya, tanya. Yang Rashdan macam, benda? Ada gila, tak ada bergegar benda semua kan. Aku cakap serius, bodoh bawah tadi bergegar benda. Aku cakap macam tu kan. Aku panik kan. Macam aku time tu tak fikir benda lain. Aku fikir gempa bumi. Aku takut lah benda tu kan. Lepas aku masuk bilik abang. Umi, aku kejut. Aku cakap, tadi kat bawah bergegar benda semua bergegar kan. Lepas Umi pun terus check check group WhatsApp, kejiranan semua. Tak ada cakap apa. Tak ada, tapi esoknya tu kot, tak salah aku. Esoknya tu ada yang kata, sebab waktu aku masuk bilik kembar tu, aku ada dengar macam bunyi benda terhempas. Terhempas. Macam tempatan zinc. Okay. Dia macam tuf gitu. Lepas tu dalam grup kejiranan tu ada cakap pasal tu. Diorang dengar macam ada bunyi benda jatuh atas zinc. Benda besar jatuh atas zinc. Kuat macam tu. So diorang ada tanya macam bunyi apa waktu sekian ada bunyi ni semua. So diorang dengar bunyi tu je lah. Tapi the whole thing tu tak ada siapa-siapa cakap lah. At that time pun aku Roger juga, dua member aku yang duduk di rumah kita. Aku Roger, Mat dengan Amoy. Aku tanya diorang. Ya Amoy dia terus menggelabah. Dia macam macam Mat dia husnuzon sikit. Dia macam, aku rasa ni kot orang yang buat construction tu benda semua. Tapi kenapa rumah kita je yang Betul. Tapi satu kalau rumah kita Kenapa pun bawah? kenapa bawah je? Asal diorang tak rasa pun yang gegar tu. And then kenapa lama? Macam tu lah. Aku macam questioning benda tu. Lepas tu ada juga jadi lagi sekali. Waktu tu aku dengan Yoda tu kita orang punya kucing. Tapi yang ni pukul 3 tapi tengah hari. Tengah hari, petang. Aku rasa musim raya kot. Musim raya. Jadi Dia dia raya pula. Berapa dia macam every sebulan, month. tambah sebulan. Yang waktu ni
siang aku tengah duduk lepak-lepak dengan si Yoda tu duduk jilat-jilat mandi dia kan. Lepas tu jadi tau, dia pun terus macam tu. Oh, dia pun gelabah lah. Dia macam Usha sana Usha sini. Dia pun nampak lah. Aku tak sure dia nampak ke apa ke, tapi dia rasa lah benda tu. Maksudnya bukan aku seorang lah. Okay. Lepas tu sama lah, lepas benda tu dah bergegar tu. Tapi kali ni tu tak lama pun, sekejap je. And then ni bumbung tepi tu pun berbunyi sekali. Kira macam ada benda berlari ke, Maknanya benda sama daripada lah. depan ke belakang. Macam tu. Cuma different timing pula. Dia different. Dia pukul sama aku rasa, pukul 3 juga. Tapi cuma 3 malam ke 3 tengah hari tu. Lepas tu tu je lah. Aku still lah check pokok depan tu ke kot ribut ke apa ke kan yang membuatkan. Tapi tak logik lah. Kalau ribut, kenapa pintu bandar yang belah tepi tu depan belakang? Faham tak? Sebab rumah kita kan hadang benda tu. Tak tahu lah, aku pun sebab aku check lah, ini apa yang aku check sebab aku concern dengan benda tu. Aku check, first aku check pasal gempa bumi tu lah kan. Kok ada radius gempa bumi ke apa ke, tak ada pula dalam news ke apa. And then aku check pasal maksud gegaran tu ke apa benda kan. And then adalah aku baca lah, Google dia bagi result ke AI mode tu kan. Kata boleh jadi benda tu macam orang hantar something macam tu. Aku pun tak tahu. Wallahualam. Allahualam. Tapi hopefully tak ada apa-apa lah. Cuma tak tahulah itu apa yang aku baca. Dan tu je lah feedback aku dapat. Nampak lah guys, macam-macam lah. And then itu aku cakap, dia a bit, ada yang brutal kalau korang tengok sini, ada yang brutal, ada yang biasa, ada yang normal. Kalau kita dengar dari segi kena kacau kat asrama ke whatever semua kan, macam itu benda-benda tu bagi aku itu normal lah, benda-benda basic. Tapi yang macam tak dibuat orang is benda yang macam like tipu macam tu lah kan. Like macam panggil kau untuk tahu yang dia keberadaan dia dekat situ ada semua kan. Dia macam nak sangat. Kan. Siapa main cak-cak siau lah. Main cak-cak ni baru lah tapi. Okay, lepas tu tapi so far memang aku tak pernah kena yang macam tu lah. Memang aku tak pernah kena yang macam tu. And okay, apa-apa pun thank you so much Lofa. Sekarang pun dah pukul apa lah. Like aku rasa ni pun dah pukul 5 kat pukul 6 kat. Kan? So aku rasa dah sampai sini untuk podcast kita, podcast seram. Okay. Tak rabak. Dah barai lah ni, dah barai. Aku pun dah lebih kurang dah nak tutup mata ni. Okay, tapi apa-apa pun itulah cerita daripada kita orang, podcast seram daripada SMRW, daripada kita orang sendiri. And so insyaAllah aku akan next aku akan buat juga dengan talent-talent IT yang lain. Aku akan ajak diorang lepak, tapi mostly lelaki lah. Okay, kalau perempuan maybe kat tempat lain. So yeah, so thank you for joining, and thank you juga yang tengok daripada sampai sekarang. Okay, sebab aku tak tahu lah sama ada benda video ni akan post satu video ataupun 2 video, sebab bagi aku lama juga sebenarnya podcast ni. And aku takut korang giat muak kan. Tapi biasa podcast ni kau buat sejam lebih pun orang dengar kan. Aku tahu lah. Tapi kita tengok lah. As long as benda dalam tu menarik lah. Yes. So kita tengok macam mana keadaan dia. So apa-apa pun thank you so much. Jangan lupa untuk keep on support YouTube ni. Alright. Kita komen kat bawah apa yang korang rasa, and korang komen juga kat bawah yang pengalaman korang ke, ataupun yang mana korang lagi rasa lagi seram ke apa ke. And komen juga kat bawah yang mana korang nak selepas ni, siapa yang korang nak. And so komen kat bawah. And insyaAllah aku akan tunaikan, aku akan buat. Okay, so see you guys in the next content. Ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.